sebuah telefilm epik yang telah disiarkan pada Isnin 15 September 2025. Jam 9 malam di TG1. Bagi yang ketinggalan boleh saksikan di ATM Klik. Arahan Wan Muhammad Afzam Wan Daud. Terbitan unit Dramati di RTM. Membariskan pelakon seperti Farali Khan sebagai Siti Zubaidah, Amalina Arham sebagai Umi Kalsum, Lukman Hafiz sebagai Sultan Zainal Abidin, Fauziah Latif sebagai Bunda Sultanah. Drama adaptasi syair Siti Zubaidah ini mengisahkan kesukaran dialami Siti Zubaidah yang keluar dari istana untuk menjejak suaminya, Sultan Zainal Abidin yang diculik. Dalam perjalanannya mencari suaminya, dia telah bertembung dengan Lanun. Adakah Siti Zubaidah akan bertemu suaminya dan mampukah dia menumbangkan Lanun yang ditemui? Jangan lupa menonton telefilm epik ini di RTM Klik.